ini adalah penggunaan Kelas Dojo. Yang pertama sekali boleh download apps ataupun buka dekat website Kelas Dojo. Okey, daftar sebagai seorang pelajar. Okey, yang pertama boleh scan QR kalau diberi oleh guru. Kalau tidak, boleh masukkan kod. Okey, pertama sekali kena sign in guna email anda sendirilah, email MOE. Okey, seterusnya ini adalah paparan utama Kelas Dojo. Okey, anda dah selamat datang ke Kelas Dojo. Macam tu. Okey, ini adalah paparan dia lah. Ada macam-macam. Boleh chat guru. Okey, boleh chat ibu bapa. Ibu bapa boleh dapat maklumat pelajar tu hadir ke tak hadir, connect dengan guru dan sebagainya. Okey, ini nama anak kita Nama anak kita sangat standard ya. Sangat-sangat Gen Alpha. Zarif bin Marikan. Okey, seterusnya adalah ini apa? Oh, ini kalau korang nak update lah, nak ambil gambar. Cikgu, saya dah buat kerja, cikgu. Cikgu asyik ngata saya tak buat kerja, saya dah buat. Tu contoh lah kalau kau nak terpaling kan. Okey, ini untuk apa? Ini untuk main game. Kita dah paparan main game. Memang best sangat. Sebab bestnya adalah korang bayangkan, korang asyik main ML PUBG kan. Okey, kita dah buat satu apps khas untuk korang. Dan yang paling best, korang boleh berinteraksi dengan kawan-kawan dalam tu. Sebab dalam game ni, seperti saya cakap, kita ada STEM. Kita ada how to communication dengan korang punya kawan-kawan dan sebagainya. Lepas tu korang boleh solvekan masalah lah. Sebagai contoh, masalah matematik, okay, dan sebagainya. Dan game ni bukan ada game satu tau. Ada macam-macam game. Okay, itu yang paling menarik. Dan memang kita cerita khas untuk pelajar-pelajar kita orang. Okay, ni kalau KPM tengok pun KPM insecure. Alah, tiba. Okay, tu aku korang cakap. Tengok tu ada nombor kan kat belakang tu. Maksudnya korang kena solvekan masalah matematik tersebut bersama rakan-rakan. Okay, dan cikgu boleh collect point untuk korang. Itu je. Bye.